Korang bayangkan, macam mana kalau tiba-tiba rumah korang blackout macam ni? Mesti panik kan, tak tahu nak buat apa kan. So that's why aku recommendkan kau ada flashlight macam ni. So nampak, flashlight ni memang terang sebab dia guna lampu LED. And then selain tu, ada lampu function yang malap sikit. And then ni function kelip-kelip. Korang nampak belakang. And then ini function dia menyala ke atas and dia menyala dekat body dia. Dan ni dia menyala dekat body dia saja. Ini function UV light. Ni kalau korang ada emergency, korang boleh pakai lampu macam ni. Dari jauh dah boleh nampak ni. Flashlight ni dia boleh laras, nak kembang ataupun tajam. Aku ada kat tingkat 4, so aku suluh dekat bawah nak tengok terang sampai ke tak ke bawah. Korang tengok ni pokok kelapa, kat parking kereta semua memang clear. Bawah ni memang clear, memang nampak sebab dia boleh jauh. Lebih kurang jarak 100 meter lah lebih kurang. Ni dekat kolam pun boleh nampak dengan jelas. That's why lampu ni adalah penyelamat malam-malam. Kalau kau ada dekat hutan ataupun masa blackout, lampu ni memang function. Bateri dia memang tahan lama, 5000 mAh. And korang boleh pakai fast charging type C and juga pakai solar. Kalau anda rasa lampu ni bermanfaat untuk anda boleh tekan link dekat bawah.